Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas segala limpahan kurniaan dan kasih sayang daripada Allah. Allah temukan kita dalam majlis yang sangat mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati dan dikasihi oleh Allah. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita di muka surat 5. Muka surat 5 ya. Muka surat 5. Mabadi' dasar. Mabadi' itu dasar-dasar ilmu tauhid. Sebenarnya dasar-dasar ni ada dalam setiap jenis ilmu. Apa ilmu yang kita belajar pun dasar-dasar ni ada. Dia kata disiplin ni ada. Belajar tauhid ke, tasawuf ke, fiqah ke, hadis ke, tafsir ke. Maka 10 disiplin mesti ada. Jadi sekali kita belajar ilmu tauhid, maka disiplin ilmu tauhid apa dia? Maka dia dihimpunkan dalam syair, dihimpunkan dalam bait syair yang disebut: inna mabadi'a kulli ilmi 10 al-hadd wal mawdu' thumma as-sabrah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' al-ismu al-istibdad hukm asy-syari' masail wal ba'd bil ba'd iktafa wa man dara jami'a hadha asy-syarafa. Macam pantun, macam pantun hujung itu sama sahaja. Inna mabadi'a kulli ilmin 10. Sesungguhnya dasar-dasar setiap ilmu itu ada 10 perkara. Sekarang ni kita belajar ilmu tauhid. Okay, dasar-dasar ilmu tauhid lah. Apa dia dasarnya? Pertama, al-haddu wal mawdu'u thumma as-samra. Apa itu had? Ta'rif. Ilmu tauhid ta'rif dia apa? Al-mawdu'. Apa dia mawdu'? Perkara yang dibincangkan ilmu tauhid. Apakah yang dibincangkan di dalam ilmu tauhid? Nanti kita baca dekat belakang, diterangkan satu persatu nanti. Kemudian samrah, manfaat, hasil. Apakah manfaat ataupun hasil yang kita akan dapat kalau kita belajar ilmu tauhid? Maka dia akan terang di belakang. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Kedudukan ilmu tauhid. Nisbah ni kedudukan. Kedudukan ilmu tauhid kat mana? Nombor berapa? Nombor 10, nombor 20. Wa fadluhu, kelebihan ilmu tauhid apa dia? Semua dia akan cerita. Wal wadi', itu penyusun ilmu tauhid. Siapa penyusun ilmu tauhid? Penyusun. Siapa dia ilmu penyusun ni? Nanti kita baca di belakang. Al-ismu al-istimdadu hukum syari'. Nama ilmu tauhid apa dia? Al-ismu al-istimdadu hukum syari'. Nama ilmu tauhid ada banyak nama. Al-istimdadu, sumber ambilan.
Sumber ilmu tauhid, sumbernya mana? Diambil daripada mana? Komen Naruto ke apa ke? Tak ada. Komen apa cerita ke? Tak. Diambil daripada orang tua-tua kita ke? Tak. Kat mana dia punya sumbernya? Al-Quran dan hadis. Hukum syari', hukum mempelajari ilmu tauhid apa dia? Apa hukum mempelajari ilmu tauhid? Ke-9, masailu wal ba'du bil ba'di al-masailu. Masailu. Yang ke-10, masail. Ada permasalahan yang dibincangkan di dalam ilmu tauhid. Ada beberapa masalah. Ada beberapa isu. Isu ke isu. Ada beberapa isu yang dibincangkan dalam ilmu tauhid. Contohnya ayat yang paling famous, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu adalah isu-isu yang dibincangkan dalam ilmu tauhid. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Melihat Allah, melihat Nabi, itu semua adalah beberapa masalah-masalah, beberapa topik yang dibincangkan dalam ilmu tauhid. Dan mengetahui sebahagian mabadi' adalah memadai. Jadi kalau kita tahu sebahagian daripada 10, kita tahu 5. Kita tahu nama ilmu tauhid, kita tahu ta'rif ilmu tauhid, kita tahu kedudukan ilmu tauhid, kita tahu kelebihan ilmu tauhid, kita tahu manfaat hasil yang kita akan dapat kalau kita belajar ilmu tauhid. Dah cukup. Iktafa, memadai dah. Tapi kalau tahu semua 10 tu, itu lagi baguslah. Itu lagi bagus. Wa man dara jami'a hazza syaraf. Tetapi siapa yang memahami semua mabadi' tersebut akan mendapat kemuliaan. Tapi kalau tahu semua lagi baguslah. Jadi kalau tahu 10 tu, maka kat dalam ni tuan-tuan, musannif memberitahukan kepada kita 10 mabadi' tadi. 10 tadi musannif bagi tahu kan. Supaya kita tahu belakang, supaya kita dapat kemuliaan. Supaya kita kemahlah kita punya. Jadi 10 ni kalau kita mahir, kalau kita faham, kalau kita betul-betul mendalami, maka insya-Allah mudah untuk kita memahami ilmu tauhid. Betul? Jadi yang pertama, musannif cerita pasal nama. Nama ilmu tauhid. Nama ilmu tauhid, tauhid sendirilah. Nama ilmu tauhid lah. Kenapa tauhid? Saya tak baca lah bawah tu tuan-tuan, tuan baca sendirilah. Kenapa diberi nama ilmu tauhid? Kerana berbahasa yang paling banyak dalam ilmu ini adalah tentang keesaan Allah Ta'ala. Maka oleh kerana itulah ilmu tauhid diberi nama ilmu tauhid, kerana dalam ilmu tauhid ini dibahaskan tentang keesaan Allah Ta'ala. Yang kedua, diberi nama ilmu akidah. Kenapa diberi nama ilmu akidah? Kerana ia membahaskan tentang kepercayaan yang kukuh dalam diri seseorang. Dekat sebelah tu tuan boleh tengok ada nombor nota kaki. Tuan boleh tengok kat bawah. Nampak tak? Tak jumpa pula saya baca kat mana. Jumpa kan? Jumpa. Ilmu tauhid nombor 9 ada nota kaki bawah. Ilmu akidah nombor 10 ada nota kaki bawah. Nama lain bagi ilmu tauhid, ilmu kalam. Ilmu kalam juga. Nombor 11 tengok kat bawah tu. Kenapa ilmu tauhid diberi nama ilmu kalam? Kenapa? Kerana ia banyak dibahaskan dan diperdebatkan, dan berbahasa yang panjang dan banyak terjadi perbezaan pendapat adalah tentang sifat kalam Allah Ta'ala. Oh tuan-tuan, masuk bab kalam nanti. Allah wujud, qidam, baqa', mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Masuk bab kalam nanti tuan-tuan kena sediakanlah sikit. Kena asah sikit. Asah sikit akal tu. Nanti kita baca insya-Allah. Dalam bab kalam nanti banyak benda-benda yang di luar kita punya pengetahuan. Banyak pembahasan. Kerana ilmu yang paling banyak dibahaskan dan ilmu yang paling banyak diperdebatkan adalah ilmu tauhid. Maka oleh kerana itulah dia dipanggil ilmu kalam. Imam Syafi'i, Imam Abi Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semuanya dipenjarakan kerana ilmu tauhid. Debat ilmu tauhid, pihak lawan kalah tak puas hati, patutnya dia kena berjaga. Yang benar pula kena berjaga. Terbalik pula. Tak puas hati. Jadi berdebat dengan Mu'tazilah, Imam Abi Hanbal kena berjaga. Bukannya dia boleh bebas di luar. Yang kalah lah sepatutnya kena berjaga. Dia kata, kita berdebat.
Ada yang mau kalah, dia mau masuk penjara lah. Dah. Kalah kan debat, kalah. Kita pula masuk penjara, terbalik. Dan nama seterusnya adalah ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Kenapa diberi nama ilmu usuluddin? Kerana asal atau asas pembicaraannya adalah tentang perkara-perkara asas atau pokok di dalam akidah Islam, seperti keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul dan lain-lain yang menjadi asal atau tunjang agama. Ilmu akidah adalah menceritakan tentang iman, menceritakan tentang Allah, Rasul. Maka itu adalah asas kehidupan kita. Maka dia kata ilmu usuluddin, perkara-perkara yang asal dalam agama. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi kita baca yang seterusnya, ilmu sifat. Kenapa diberi nama ilmu sifat? Kerana pembicaraannya adalah tentang sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah Ta'ala dan para Rasul. Dalam ilmu tauhid dibincangkan 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Allah, 4 sifat yang wajib bagi para Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi para Rasul, 1 sifat yang harus bagi para Rasul. 41 campur 9, 50 sifat. Dia bahas sifat belaka. Maka sebab itulah ilmu tauhid diberi nama ilmu sifat. Ilmu ma'rifah ataupun dipanggil ma'rifatullah, awaluddin. Perkara yang pertama, perkara yang utama, bukan yang pertama. Perkara yang utama dalam mengenal Allah Ta'ala ialah akidah, adalah ilmu tauhid. Okay. Kenapa diberi nama ilmu ma'rifatullah? Kerana pembicaraannya adalah tentang mengenal Allah dan mengenal para Rasul. Itu ma'rifatullah. Begitulah seterusnya tuan-tuan, ilmu aqaidul iman, ilmu fiqhul akbar, atau boleh baca dekat bawah tu, dan ilmu nazar dan ilmu istidlal. Jadi banyak nama ilmu tauhid. Ilmu tauhid ada banyak nama. Ada berapa nama tu? Ini antara yang disebutkan. Ada banyak lagi nama tu. Ada berapa nama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 nama lain bagi ilmu tauhid. Nanti kalau tuan-tuan pergi tengoklah, tentulah anak tuan-tuan belajar kat Mesir, tengok keluar keputusan periksa, ada nama subjek tu ilmu istidlal, ilmu nazar, ilmu kalam, ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin tu apa? Dalam SPM dia ada subjek usuluddin. Subjek apa tu usuluddin? Subjek apa? Tauhid lah. Subjek tauhid lah. Subjek akidah, usuluddin. Betul? Kita ambil Al-Quran dan Sunnah. Nama lain bagi ilmu tauhid juga adalah ilmu Sunnah. Nama lain bagi ilmu tauhid adalah ilmu Sunnah. Ada yang disebutkan dalam kitab. Kalau tuan ambil, saya tuan ambil SPM, ambil subjek Al-Quran dan Sunnah. Kita pun nak tahu jugalah apa yang ditanya dalam subjek ilmu sunnah. Tadi tauhid kan? Tanya sifat 20, tanya sifat, tanya ni. Alhamdulillah boleh jawab lah, insya-Allah. Jadi kalau tengok nama lain, ilmu apa ni? Ilmu istidlal, ilmu apa? Ilmu tauhid lah. Kenapa diberi nama? Setiap nama yang diberikan kepada ilmu tauhid, nama yang lain-lain tu ada sebab. Ada dia punya wajah tasmiyah dipanggil. Sebab ia dinamakan dengan nama tersebut. Maka itu dipanggil wajah tasmiyah. Kita boleh baca yang lebih dulu tuan-tuan, sebagai penambahan. Tak wajib pun kita tahu semua, tak ada masalah pun kalau tak tahu. Kita tahu ilmu akidah cukup lah, ilmu tauhid cukup lah. Kan? 1, 2 nama kita tahu cukup dah. Kan? Kata ni sekadar penambahan maklumat, penambahan ilmu. Tuan-tuan boleh baca kat bawah. Faedah. Banyak nama menunjukkan kemuliaan yang dinamakan. Semakin banyak nama sesuatu, maka semakin mulia pula sesuatu yang dinamakan itu. Banyaknya nama Al-Quran menunjukkan mulia dan tingginya Al-Quran. So, Al-Quran ada banyak nama. Furqan, Al-Quran, Al-Dhikr, Sab'ul Mahani. Banyak nama-nama Al-Quran menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Begitulah juga nama Nabi Muhammad SAW yang sangat banyak itu menunjukkan kedudukan baginda yang sangat mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ada berapa nama? Kitab Barakat Makiyah.
ada 805 nama Nabi. Nabi ada 805 nama. Seorang ulama kan, Maulana Musa Ruhani Badi, kitab dia mengarang, Maulana Musa Ruhani Badi dia mengarang sebuah kitab yang bertajuk Barakatul Makiyah, berselawat dengan menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada selawat ada 805 selawat dengan menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bawa kita tu dekat rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Macam mana selawat ni? Tuan ingat? Macam mana selawat dia? Dia ada buku dia, ada kitab dia. So dia ada kita nak baca hari Jumaat di dalam balik baca satu kitab tu satu hari. 805 Nabi selawat satu hari baca. Ataupun kita nak baca 3 hari sekali khatam. So bermula hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Jumaat baca satu kali. Hari Jumaat kita baca satu kali khatam. Hari Sabtu kita baca suku pertama, Ahad suku kedua, Isnin suku ketiga khatam, baca lagi sekali. Suku pertama, hari Jumaat baca sekali khatam. Ataupun kita nak baca seminggu sekali khatam. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, ada dia punya hizib dia. Ada dia punya bahagian-bahagiannya. Hari Jumaat baca apa, hari Isnin baca apa, ada. Dan sebut dalam kitab tu selawat dengan menggunakan nama Nabi. Ada 805 nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemuliaan dan kedudukan agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Ada bermacam-macam nama lah dia dijelaskan. Ada nama Nabi dalam bahasa ini, nama Nabi dalam bahasa ini, nama Nabi dalam Taurat, nama Nabi dalam Injil, nama Nabi dalam Zabur, nama Nabi dalam ni macam-macam lah disebut. Allah Ta'ala guna nama Nabi begini, Allah guna nama Nabi begini, macam-macam. Ahmad, Mahmud, Muhammad, Abul Qasim, macam-macam lah, Rasulullah, macam-macam semua ada. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang banyak untuk ilmu tauhid menunjukkan ia adalah satu ilmu yang sangat mulia dan yang paling penting untuk dipelajari. Jadi begitulah juga ilmu tauhid mempunyai ada 10 nama. Jadi menunjukkan kemuliaan dan kepentingan mempelajari ilmu tauhid. Penting kan tuan? Penting kan? Tak belajar, tak faham, tak tahu, kita berdosa. Malam nisfu Sya'ban wajib Allah Ta'ala akan ampunkan dosa seluruh makhluk kecuali orang yang syirik. Syirik apa? Syirik yang jali ataupun syirik yang khafi. Syirik yang jali jelas seperti mana yang dilakukan oleh orang yang bukan Islam. So mereka menyembah selain daripada Allah. Mereka memang jelas tak dapat pengampunan Allah Ta'ala pada malam tersebut. Dan kita ni, kita bahaya. Kita ada buat syirik tak? Takut-takut ada. Syirik apa? Syirik yang khafi, tersembunyi. Kita pun akan terkecuali daripada pengampunan tersebut sekiranya dalam hati kita ada syirik yang khafi, tersembunyi. Allah Ta'ala tauhid. Tauhid itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid Allah Ta'ala itu satu, menceritakan tentang sesuatu yang satu. Allah Ta'ala la ilaha illallah. Tapi hati kita ni ada selain daripada Allah. So Allah Ta'ala nak dalam hati kita ni ada siapa? Ada Allah yang satu. Itu tauhid. Dan Allah nak kita bersihkan hati kita selain daripada Allah. Dan hati kita hanya boleh didiami oleh Allah yang satu. Jadi bersihkan hati kita daripada selain daripada Allah, itu dipanggil tasawuf. Tasawuf. Tasawwafa yatasawwafu tasawufan. Menyucikan dan membersihkan dan mengikis kekotoran di dalam hati kita. Itu tasawuf. Dan letakkan Allah dalam hati kita, itu tauhid. Ini macam mana tuan-tuan? Kalau hati kita ada selain daripada Allah, macam mana kita letak Allah? Boleh tak? Hati kita selain daripada Allah, ada selain daripada Allah, ada dunia, ada makhluk, ada anak isteri, ada duit, ada pangkat, ada kemuliaan, ada
Ada apa lagi tu? Ada buah sawit aja Allah tak. Allah lagi. Termasuklah semua lah. Semua dunia selain daripada Allah. Macam mana kita nak letak Allah dalam hati kita? Sedangkan Allah Ta'ala boleh kot letak je lah Allah. Letak je lah. Boleh ke tak boleh? La ilaha illallah wahdahu la syarika. Allah tak boleh sebut tu. Mana boleh campur-campur. Allah yang satu je. Allah tak nak. Allah juga, kita sayang Allah juga Ustaz, tapi ada benda lain tak nak. Itu syirik lah. Allah juga, sayang Allah juga. Dunia Allah tak ada. Dunia kat mana Ustaz? Dunia kat poket. Kat sini. Poket sini kan, jangan poket sini. Kalau poket sini masuk hati. Tak lah. Dekat poket sini. Tak poket lah, dalam poket. Dunia kat tangan. Kat poket. Jangan lebih. Jangan masuk dalam hati. Selain daripada Allah, buang, bersih. Yang ada dalam hati kita. Barulah kita boleh solidkan ataupun kita boleh ikhlaskan hati kita tu hanya semata-mata kerana wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din. Mukhlis, membersihkan hati kita daripada syirik yang jelas ataupun syirik yang tersembunyi. Alhamdulillah, syirik yang jelas tu kita tidak nak buat dah. Kan? Tak nak lah. Kan ada pula lepas sembahyang isyak pergi pula semua. Tak nak lah kan. Dah habis sembahyang isyak habis lah. Tapi yang kita takut ialah syirik yang tersembunyi. Tapi yang tu lagi bahaya sebenarnya. Dia tak sedar. Riya, ujub, takabur itu semua adalah syirik yang tersembunyi. Itu semua syirik. Sifat-sifat mazmumah, riya, ujub, takabur, itu semua adalah syirik. Kat mana saya nak tahu Ustaz? Riya, ujub, takabur ni kat mana saya nak belajar, macam kat mana saya nak jelas apa itu riya, macam mana cara saya nak mengubati sifat riya. Ada sebab-sebab yang boleh sampai kepada riya, ada sebab-sebab. Semua itu dibahaskan dalam ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf itu juga adalah ilmu yang wajib dipelajari. Maka Allah kata, aku tak akan ampunkan dosa. Nabi kata, Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosa orang yang syirik pada malam nisfu Sya'ban. Dan yang kedua, orang yang apa? Yang bermusuhan. Kenapa Allah tak sebut orang yang minum arak? Kenapa? Orang yang bermusuhan tu lagi teruk lagi daripada orang minum arak. Kenapa Allah tak sebut orang yang LGBT ke apa ke, orang yang berzina, sedangkan mereka buat dosa yang lagi besar lagi daripada bermusuhan? Maka ulama kata tidak. Dosa bermusuhan itu lagi besar lagi daripada dosa berzina. Kat mana yang ulama kata bermusuhan dan itu lagi besar? Kenapa? Kat mana yang dikatakan permusuhan itu lagi besar? Ialah awak tak boleh nak maafkan. Kenapa awak tak boleh nak maafkan? Dalam hati awak ada apa? Kenapa awak tak boleh nak memuliakan, minta maaf? Awak masih lagi nak memusuh. Berapa lama dah? Contoh lah. Berapa lama dah? Dah 10 tahun, dah 20 tahun. Kenapa awak masih lagi? Nabi kata berapa lama? Haji, berapa lama? 3 hari. 3 hari. So ulama kata daripada hadis ni 3 hari itu nak bagi tahu bahawa kita boleh dah nak terasa. Kita bukan meja, kita bukan Bapak Putih kita baki Bapak Putih boleh lah. Kita manusia, ada perasaan, franchise, kita boleh berubah. Jadi orang cakap kita kadang-kadang lebih, kita terasa hati. Boleh nak terasa hati. Berapa lama Nabi bagi masa untuk kita terasa hati? 3 hari. Lebih daripada 3 hari itu bukan terasa hati lah. Itu dah takabur. Bentar lagi bila ada orang datang minta maaf. Minta maaf, saya salah. Minta maaf. Tak ada. Alah, sebelum mati bukan tak boleh pakai punya orang ni. Aku tak nak maaf. Sebelum mati minta maaf. Apa tu? Itu apa? Itu apa tu? Tuan cerita takabur. Dan takabur tadi kita cakap apa tu? Takabur dia lah orang yang syirik yang tersembunyi.
Maka kasihlah ulama kata, kenapa dalam hadis ni Allah kata aku akan ampunkan dosa semua makhluk aku kecuali dua golongan, orang yang syirik dan orang yang bermusuhan. Masih lagi ada peluang. Bukan pada malam tu, bermula malam tu, bukan pada malam nisfu Syaban saja. Pada malam tu je lah saya bersalaman. Sebab nak dapatkan pengampunan tu. Malam tu saya jumpa kawan saya musuh dengan dia 10 tahun lah. Tak maaf ya. Malam ni malam nisfu Syaban, jadi saya nak dapatkan pengampunan tu. Kita berbual. Esok musuh balik lah. Sebab tu dia kata bermula malam tu. Bukan malam tu saja, bermula malam tu. Dan tu sampai Ramadan, sampai Syaban, sampai Syawal, dia terus. Ramadan adalah bulan silaturahim. Bulan silaturahim. Ramadan bulan apa? Bulan pengampunan. Macam mana Allah nak ampunkan dosa kamu sedangkan kamu masih lagi bermusuh? Sedangkan Allah Ta'ala tekankan, Nabi tekankan supaya dalam bulan Ramadan kita cuba sedaya upaya dosa kita diampunkan. Celakalah bagi mereka yang apabila berlalunya Ramadan dosanya tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Macam mana Allah nak ampunkan dosa kamu sedangkan kamu bermusuh dengan manusia? Maka bermula malam nisfu Syaban, Allah menekankan kepada kita silaturahim. Masuk Ramadan pun Allah tekankan kita silaturahim. Allah menangguhkan pemberitahuan malam Lailatul Qadar kepada Nabi kerana melihat ada sahabat yang bermusuhan. Jibril turun bagi tahu kepada Nabi, malam ni aku datang, aku akan bagi tahu bila malam Lailatul Qadar. So Jibril nak turun tengok ada sahabat yang bergaduh. Tak jadi turun. Nabi tunggu, mana Jibril tak turun. 3 hari lepas tu Jibril bawa wahyu daripada Allah Ta'ala. Kerana dia pun kata nak bagi, tak bagi pun malam tu. Kawan nak bagi, dah tengok ada gaduh, tak jadi. Ulama kata tahu tu tak ada. Nabi tak tahu bila malam tu pada. Disebabkan apa? Permusuhan. Disebabkan pergaduhan. Bila masuk bulan Syawal tak payah cerita lah Tuan Haji. Bulan Syawal memang bulan apa? Memang bulan bermaafan, memang bulan silaturahim pun. Jadi tuan-tuan, sebenarnya bermaafan tu bukan bulan Syawal, bulan Syaban. Masuk Ramadan, Syawal. Bahkan bukan sebelum Syawal, bukan sebelum Syaban, bahkan daripada bulan Rejab lagi buat persiapan. Salah satu daripada persiapan untuk kita masuk dalam bulan Ramadan ialah dengan kita menghubungkan silaturahim. Macam mana Ustaz? Saya benci kan dia? Benci amat lah. Balik lah, benci lah. Bukan orang faham kata balik. Benci amat orang ni dengan dia tu. Kan? Dia buat apa lah, tak ada apa lah. Tak ada ubat lah, benci amat, benci betul lah dengan dia tu. Balik lah, kalau keluar balik tu nak bagi tahu dia tu betul-betul kan, betul-betul benci lah. Tu nak buat macam mana? Sedang ulama kata ambil jalan silaturahim yang paling rendah, iaitu memberi salam. Bukan jawab salam, memberi salam. Ramai orang boleh jawab salam, tapi tak ramai orang boleh mula memberi salam. Tak ramai. Jawab salam memang semua orang kena jawab, kerana jawab salam tu wajib. Tapi bagi salam, jadi kalau ikutlah kita benci sangat dengan orang tu, biar kita mula memberi salam kepada dia, InsyaAllah. Itu pun dah dikira kita silaturahim. Dan insyaAllah kita akan dikeluarkan daripada golongan yang bermusuh tadi, dan akan mendapat pengampunan daripada Allah. InsyaAllah mula-mula bagi salam lah. Dah awak pula, orang dah bagi salam tu, jawablah. Janganlah awak sombong gitu. Nak tunggu awak bagi salam bila? Nak tunggu awak bagi salam bila? Sombong. Tak nak bagi salam, kita apa? Orang tu dah tundukkan, dia punya ego, datang bagi salam dekat awak. Jawapannya, awak kena jawab lah. Maka bila dia bagi salam, awak jawab, maka di situ dah ada hubungan silaturahim yang paling halus. Halus saja. Senang nak terputus.
Yelah, setakat bagi salam. Nak gaduh balik boleh tak? Nak bermusuh balik boleh tak? Boleh. Sekarang bagi salam. Tapi kalau kita buat yang lagi tinggi, yang lagi hebat, bagi hadiah. Dia sakit, kita pergi ziarah, bagi hadiah, tanya khabar, bagi hantar makanan, menghubungkan silaturahim, tanya khabar. InsyaAllah itu silaturahim yang kuat lah. Jadi kalau satu orang tu kita ada karabah dengan dia, karabah, ada kaum kerabat lah, ada kerabat, ibu bapa, adik beradik, takkan kita nak ambil yang halus tu. Mak ayah kita sekadar bagi salam je, adik-beradik sekadar bagi salam je, takkan lah. Adik-beradik mesti nak kena apa? Ziarah, kena dibawa ikan tiki. Janganlah bawa contoh bawa lauk, contoh bagi lauk, bawa makanan, bawa berat, bawa bagi adik. Maka itulah tuan-tuan silaturahim. Maka kita kena buat benda tu di bulan Syaban ni. Nak masuk Ramadan ni, nak masuk Ramadan apatah lagi, dan apatah lagi apabila kita bertemu dengan bulan Syawal. Berapa kita terlepas pandang tentang perkara ini, kerana kita tak nampak lah benda tersebut. Ceritanya apa tuan-tuan? Syirik tadi. Jadi kalau kita masih lagi berkeras, entahlah kita kata banyak lagi cara yang aku nak dapatkan pengampunan. Bukan malah itu pada ada, banyak lagi tak, kamu silap. Selagi mana dalam hati kita ada takabur, maka selagi itulah Allah tak akan ampunkan dosa-dosa kita. Syirik yang khaf, kata ulama. Boleh faham tuan-tuan? InsyaAllah sama-sama. Kalau ada di kalangan tuan-tuan yang begitu, maka saya cadangkan, saya nasihatkan, bukan nasihat, saya cadangkan lah, saya usulkan, ambillah jalan silaturahim yang paling rendah, iaitu dengan memulakan memberi salam. Assalamualaikum. Dia nak jawab, tak nak jawab, terpulang pada dia lah. Dia tak jawab, Ustaz, dia dah berdosa. Dia tak nak jawab, dia dah berdosa. Saya dah bagi salam, saya dah nak mula menghubungkan silaturahim. Dia tak nak jawab, dia berdosa, dan dia yang tak nak menghubungkan. Maknanya dia nak putuskan. Bila dia tak nak jawab salam tu, maknanya dia nak putuskan. Apa hukum memutuskan silaturahim? Apa hukum memutuskan silaturahim? Apa hukum menghubungkan silaturahim? Hukumnya wajib. Dan apa hukum memutuskan silaturahim? Hukumnya haram. Kamu menghubungkan silaturahim, kamu dapat pahala. Kamu memutuskan silaturahim, kamu berdosa. Berapa lama boleh putus silaturahim? 3 hari. Lebih daripada 3 hari, hakikat. Macam mana Ustaz, saya nak bagi batal 3 hari. Bagi salam. Lepas 3 hari bagi salam sekali. Lepas 3 hari bagi salam. Dah lah awak kata awak benci sangat kat dia. Awak kata awak benci sangat kat dia. Nak sampai 3 hari bagi salam. Betul, habis. Mula balik 3 hari bagi salam lagi. Dah awak kata benci sangat. Itulah. Ejah, habis ejah tu. Boleh ejah lagi tak? Habis ejah tu. Tak ada dah. Bagi salam paling rendah kali. Hakul muslim ala muslim khamsah. Hak orang Islam ke atas orang Islam yang lain ada 5. Satunya adalah menjawab salam. Jawab salam. Tapi ada lagi amalan yang lagi afdal daripada menjawab salam, iaitu memberi salam. Jawab salam dengan memberi salam lebih afdal. Walaupun memberi salam itu sunnah, jawab salam itu wajib. Asalnya amalan wajib lebih afdal daripada amalan sunnah. Tapi tidak dalam masalah salam. Memberi salam lebih afdal daripada menjawab salam. Walaupun memberi salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Besar tak besar? Besar. Salah satu daripada tanda-tanda kiamat, Nabi kata, salam hanya diberikan kepada orang yang dikenali saja.
Awak-awak kita bagi salam. Bukan awak-awak tak bagi salam. Rodok-rodok je kita bagi salam. Bukan rodok-rodok. Salam adalah syiar Islam. Okay, Nabi kata afshus salam, sebarkanlah salam. Intashirus salam, sebarkanlah salam. Salam itu perlu disebarkan kepada sesiapa sahaja. Maka itulah tanda kita menghubungkan silaturahim sesama. Sama apa? Sama kita. So Allah kata dalam Al-Quran, innamal mu'minu na ikhwah. Sebenarnya orang yang beriman itu dia bersaudara. Fa'aslih maksud perbaikilah. Fa'aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah di antara saudara-saudara kamu. Kenapa Allah guna perkataan islah? Aslaha yuslihu islahan. Nak bagi tahu bahawa sebenarnya biasalah sesama kita ni ada apa? Ada salah faham, ada terasa hati. Jangan lebih 3 hari. Dalam masa 3 hari, islahkan balik persaudaraan kamu tu. Islahkan balik, perbaiki balik, segarkan balik hubungan silaturahim sesama kamu tu. Nak bagi tahu bahawa kita boleh terasa kan? Bolehlah kita nak terasa. Kalau orang cakap kita ada salah faham, kita terasa hati, itu perkara biasa. Tapi dalam masa 3 hari sahaja. Lebih daripada 3 hari, kita kena cuba, kita kena tundukkan kita punya keegoan kita, tundukkan sedaya upaya. Sekurang-kurangnya kalau dia datang minta maaf, kita maafkanlah. Kalau dia datang bagi salam, kita jawablah sekurang-kurang apa yang halus. Mudah-mudahan begitulah tuan-tuan, kita masuk Ramadan dengan hati yang bersih. Macam mana tuan-tuan nak masuk Ramadan? Kalau kita masuk Ramadan dengan hati yang kotor, Ramadan kita gitu, sekadar mendapat lapar dan ramai-ramai orang yang berpuasa, dia tak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan rasa lapar dan dahaga. Berapa ramai orang yang beribadah qiyamul lail pada waktu malam, dia tak dapat apa-apa daripada qiyamul lailnya itu melainkan mengantuk dan letih sahaja. Kenapa lah tuan? Kita buat puasa, tapi kita datang dengan hati yang kotor. Kita puasa juga tapi mengupau lah. Kita puasa juga tapi tidur sampai buka. Kita puasa juga tapi banyak puasa kita tu dengan benda-benda yang larang. Sedangkan Allah Ta'ala nak bagi pahala yang besar ni pada kita. Maka tuan-tuan, janganlah kita biarkan satu saat pun dalam bulan Ramadan ni berlalu tanpa ibadah. Penuhkanlah dengan ibadah, zikir, baca Al-Quran. Baca Al-Quran lah. Bulan Ramadan bulan Al-Quran. Azamlah tuan-tuan, kali ni saya nak khatamkan 30 juzuk Al-Quran. Satu kali pun tak pernah. Satu kali pun tak pernah. Maknanya kena baca satu hari satu juzuk. Saya nak baca semuka pun 20 minit tak. Kalau hafiz Al-Quran 20 minit tu boleh satu juzuk. Tapi dia punya level dia tinggi sikit lah. So kalau orang yang tidak hafiz Al-Quran, satu juzuk satu hari. Kalau orang yang hafiz Al-Quran, 3 juzuk satu hari dia baca. Lagi besar ujiannya tuan-tuan. Selagi besar periuk nasi, makin lagi besar lah keraknya kan. Bukan main untuk seronok jadi hafiz Al-Quran, tak. Makin-makin besar tanggungjawab. Lupa berdosa. Lupa berdosa tuan-tuan. Seronok jadi hafiz Al-Quran, tak. Banyak dia punya yang bahagian kelebihan tu ada lah. Pro and kontra tu ada lah. Jadi azam lah tuan-tuan, Ramadan ni cuba satu kali kata. Tadarus kira tak? Macam mana? Tadarus kira kata. Kira baca banyak mana nanti sebuka ke baca. Kalau tadarus kan kamu kan 10 orang satu grup.
Kita baca semuka, dapat lagi kita dengar. Tak apalah, kira jugalah. Kira lah. Tapi syarat lah. Jangan awak baca, tanya awak baca, awak main handset pula. Awak tak dengar, awak baca. Awak tidur pula, tidur. Oh, habis dah setizul habis. 17 hari, 30 ada hantar dah. Kita nak target hantar sebelum 17 nuzul Al-Quran tu. Masjid nak bagi hadiah. Kampung kita ada, kampung kita padahal kita mari sekali je. Ya. Jadi boleh lah nak kira tadarus tu dalam khatam boleh. Tapi awak kena dengar semua. Ini baca tu satu ni, awak kena dengar semua. Walaupun awak baca semuka je, mana yang orang lain baca awak dengar, tak apalah, tapi awak kena dengar. Jangan pula awak baca bab benda lain pun dapat satu kan. Oh dah habis dah satu. Habis dah satu. Baca ya, berapa lah? Okey. Boleh nak kira, tapi kena memberikan masa yang sepenuhnya lah untuk hari tu. Kalau tidak, baca sendiri lah, lagi bagus. Baca sendiri. Setelah ni nak ke suasana dia sebenarnya, suasana baca Al-Quran. Biasa orang muslimat lah buatnya. Muslimat buat. Muslimat rajin bulan Ramadan. Muslimin dalam, muslimin malam-malam lah tarawih kan. Allahu'alam. Tuan-tuan, insyaAllah cubalah Ramadan kita kali ini tak nak sia-sia. Ramadan yang diterima oleh Allah Ta'ala dengan iman dan iktisab. Man sama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. InsyaAllah. Sumber kita sambung lagi dengan saya. Allahu'alam. Sedikit berkasihan dia pada waktu Maghrib dan Isyak. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada saya dan tuan-tuan semua, dapat diamalkan dan dapat disampaikan insyaAllah. Jumpa lepas raya, InsyaAllah.